10 je nak. Nak apa? 1. Kalau influencer jual barang ke makan ke mesti habis cepat. Bukan influencer mesti tak habis. Kenapa kena pemikiran macam tu? Ayu hari tu ada beli kek coklat sedap gila, lembut dan tak manis sangat. So hari ni jom kita berniaga. Hari ni mak buat 120 bekas ke makcik kan? So jom kita packing-packing, kita jumpa pukul 4. Jom. Okay Akmal, hari ni ada 6 tempat runner terbaik kita dah tutup, kita dah close dah untuk runner. Esok pula baru kita buka makcik So jom kita dah standby dah guys. Kita dah standby. Jom. So hari ni kita ada banner. Okay, sebenarnya banner ni tersalah banner. Nanti pukul 5 nanti baru ada balik. Cantiknya Rosmawa X, are you kepo? Gitu. So kita dah buka dah, kumpat. Tak buat je packing. Dah teratang buka je terus kena sebu. Itu akak tu 10 bekas sabar jap. Kak Akmal, Rana tunggu jap Akmal. Guys, 10 bekas guys. Thank you tau kak. Support tau. Nanti kita jumpa lagi tau. Nanti order lagi tau. Terima kasih. So guys, ini semua orang yang dah bayar, yang dah order daripada semalam. Okay, tinggal ni je. Tinggal ni je guys. Korang lambat habis. Lambat habis kita tutup kedai. Akmal, Rana. So adik boleh teman Rana. So korang jangan risau. Hari ni hari apa pakcik hari ni? Hari Jumaat, Sabtu kita buka Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa kita akan buka dekat Hero, berdekatan dengan Hero, nampak tak? Pakcik. Okey, Rana lagi Akmal, sekejap Akmal. Okey. Kena serbu guys. Buka-buka dah kena serbu lah. Tinggal sikit je lagi. Astagfirullahaladzim. 120 bekas Okey. So tengoklah macam mana. Okey, jumpa kat Sungai Besi. Masih ada lagi, banyak lagi lah nampak tu. Okey, jumpa Sungai Besi. Weh korang, ada orang komen kat sini teringin nak tengok Kak Ayu makan. So jom kita tengok. Ayah makan, pakcik makan, aku makan sekali tu. Brian, boleh dah? Jom kita try makan. Let's go. So jomlah kita makan kek kita sendiri. Kau kan? Lepak mana? Untuk makan. Wow. Pakcik. Ya, kalau nak tambah ekstra coklat, tambah RM1 je. Okey. Jom try makan ya. Dah Masara tau guys. Jauh. Oh, macam ni pun dah melimpah kan? Lele. Kita tengok ayam makan. Bismillah. Wow. Tak boleh kursi. Seperti biasa pukul 4 petang. Okey ya. Esok pukul 4 petang dekat Sungai Besi. Dia makan sampai tak pernah cakap apa dah. Dia dapat. So sampai nak runner juga untuk esok boleh PM Ayu tau. Pergi dekat IG ada nombor. So jumpa besok. Kalau influencer jual barang ke makan ke mesti habis cepat. Bukan influencer mesti tak habis. Kenapa kena pemikiran macam tu? Kita kena percaya dengan rezeki kita tau. Sebab dulu saya dah jadi influencer dah. Saya jual nasi lemak, banyak je yang tak terhabis. Kalau tak saya tanya mak. Masa tu pun saya dah ramai gila orang kenal dah. Tapi tetap tak habis juga. Sama je. Sebenarnya kan, ada seorang abang yang jual coklat moist macam kita orang juga. Tapi dekat area Subang Pakcik. Area Subang, follower dia baru 7K. Masa mula-mula dia berniaga tu, follower dia 7K je. Tapi kenapa dia boleh tiap-tiap hari habis? Sebab dia rajin. Sebenarnya kan, benda ni berniaga, kita kena rajin je. Kena rajin usaha, kena rajin buat live. Macam tu. Dia tak ada fikir sebab saya influencer ke apa, tak tau. So je kita buka, dah ramai tunggu dah guys. Okay, dah ramai tunggu. Kita suruh diorang beratur dulu. So hari ni barulah kesempatan orang nak beratur panjang dah guys. Kejap Kita set up dulu dekat sini. Mana tanya lagi kat Hero. Tu. Dah tunggu tu, kenapa tu? Okay, hari ni kita ada cabaang Siapa nak cabaang, RM12 je. Okay, sekarang nampak tak tu? Tada! Hari ni nampak dah banyak beratur dah. Sabar jap.
Okay, so hari ni adik ipar kita pun jual cokoja juga. Tengok sikit Ira. 1, 10 Okay, so kita dah buka dah guys. Okay, dah ramai tunggu, dah panas. Ya Allah, sorry. Okay, jom lah, boleh dah. Okay, standby guys. Ramai rezeki hari ni. Ramai geng main support Cat Coklat, Moist, Rosmawa dan Ayu Kepo. Support geng. Ada Cokoja daripada Ira. Cokoja Ira. Ajuna. Tapi 10 je nak. Nak apa? 1. Kalau buat. So guys, daripada mak sebenarnya buat 120, tapi tinggal ni. Tak, yang tu macam biasa. Hari ni 20 dia ambil hari ni. 20 untuk runner mana? Tapi semua dah ada punya dah? Semua dah ada punya? Alhamdulillah. Okay, so kita baru buka guys, dah sampai 10 minit. Kan? Pakcik? Allahu Akbar. Okay, tinggal cabang ada tinggal tu lagi. Ada lagi 8, 7, 6, 7, 8. Tinggal. Dengan cokoja. Adik ipar saya punya. Tak banyak dah. So tadi Ayu bawa 90 bekas. So abah kita nak runner bah. Ya. So lagi mak akan datang lagi 30 bungkus. Siapa cepat dia dapat. Okay, so jumpalah dekat bekas Mesti ada lagi 3 bungkus. 35 bungkus. 35 bungkus lagi habis lah. Balik.